Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini Cikgu Ika akan terangkan dengan lebih lanjut apakah itu kata imbuhan awalan 6 jari. Okey, apabila anak-anak murid cikgu dah masuk ke laman Kembara Bahasa, tekan sahaja di bahagian nota. Okey, apabila anda semua telah tekan, akan keluar seperti inilah. Okey, selepas itu kita scroll di bahagian bawah. Ini dia. Nota kita yang pertama iaitu berkenaan dengan kata imbuhan awalan 6 jari. Sebab apa 6 jari? Sebab ada 6 jari lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seperti yang anak-anak murid cikgu dapat lihat, di setiap jari ada perkataan. Ada perkataan yang berwarna hitam, ada perkataan yang berwarna hijau. Okey, untuk yang berwarna hitam merupakan kata imbuhan awalan kata kerja. Untuk yang warna hijau pula ialah imbuhan awalan kata nama. Bagus. Okey, jom kita tengok. Setiap jari ada huruf. Apakah huruf tersebut? Huruf itu merupakan huruf awal kata dasar. Cikgu ulang, huruf awal kata dasar. Sebagai contoh, untuk me dan pe, huruf awal kata dasar M, N, N, Y, R, L, W, Y. Manakala untuk men dan pen, C, D, J, Z, S, Y, T. Untuk mem dan pem, B, F, P, V. Untuk meng, peng, A, E, I, O, U, G, G, H, H, K, H, K. Untuk men dan pen, huruf S. Untuk menge dan penge, merujuk pada satu suku kata. Okey, dekat sini cikgu ada terangkan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan bulatan berwarna lingkaran berwarna merah dan lingkaran berwarna coklat. Okey, untuk lingkaran yang berwarna merah, dekat sini ada tulis tiada dalam imbuhan awalan kata nama. Bermaksud untuk pe tidak akan menggunakan huruf Y. Untuk pen tidak menggunakan untuk peng tidak menggunakan huruf GH, KH dan K. Okey. Untuk lingkaran huruf T, S bermaksud kita gugurkan dalam perkataan. Okey, jom kita tengok contohnya. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, seperti yang cikgu beritahu, ini merupakan awalan huruf awal kata dasar. Okey, ini semua merupakan kata dasar. Di hadapan kata dasar ada huruf. Jadi ini ialah huruf depan kata dasar atau huruf pangkal kata dasar. Seperti yang cikgu beritahu, untuk huruf Y tidak terpakai pada imbuhan awalan kata nama. Jadi pe tidak akan menggunakan huruf Y. Kita tengok contoh. Masak, nanti, nyanyi, rampas, lukis, warna, yakin. Di hadapan perkataan masak mempunyai huruf pangkal kata dasar iaitu huruf M. Jadi me tambah dengan masak jadi memasak. Nanti, di hadapan perkataan nanti ada huruf N. Jadi kita gunakan imbuhan me. Menanti. Nyanyi, di hadapan perkataan nyanyi ada huruf NY. NY bertemu dengan imbuhan me. Jadi menyanyi. Okey, dan juga untuk kata dasar yang seterusnya. Untuk pe sama juga konsepnya dengan me. Masak menjadi pemasak, nanti menjadi penanti, nyanyi menjadi penyanyi, rampas menjadi perampas, lukis menjadi pelukis, warna menjadi pewarna. Huruf Y tidak boleh bertemu dengan huruf P. Okey, kerana tidak ada maksud. Jadi Y tidak diguna pakai oleh P. Kita teruskan dengan imbuhan seterusnya iaitu imbuhan men dan pen. Untuk imbuhan men dan pen bertemu dengan huruf awal kata dasar C, D, J, Z, S, Y, T.
Seperti yang anda semua dapat lihat, ini merupakan kata dasar yang di hadapannya ada huruf C, D, J, Z, S, Y, T. Okey. Apabila imbuhan men bertemu dengan C, sebagai contoh, canai menjadi mencanai, dua menjadi mendua, jual menjadi menjual, ziarah menjadi menziarahi, syarat menjadi mensyaratkan, tolak menjadi menolak. Dekat sini cikgu ada tuliskan apabila imbuhan men dan pen bertemu dengan huruf T, T ini digugurkan, perlu dibuangkan. Sebagai contoh, tolak menjadi menolak. Dalam bahasa Melayu tidak ada mentolak, tidak ada. Sama juga dengan imbuhan awalan kata nama pen. Apabila pen bertemu dengan huruf T menjadi penolak. T itu digugurkan. Okey? Dalam bahasa Melayu tidak ada perkataan pentolak. Kita teruskan dengan imbuhan seterusnya, iaitu imbuhan men dan pem. Mem dan pem bertemu dengan huruf kata dasar, huruf awal kata dasar B, F, P, V. Sebagai contoh, beli fatwa proses veto. Kita tengok contoh, membeli, memfatwa, memproses, memveto. Sama juga dengan imbuhan kata nama pem, menjadi pembeli, pemfatwa, pemproses dan pemveto. Seterusnya, kita teruskan dengan imbuhan awalan meng dan peng. Untuk imbuhan awalan meng dan peng ada A, E, I, O, U, G, G, H, H, K, H, K. Untuk imbuhan awalan kata kerja akan bertemu dengan semua huruf kata dasar. Awal kata dasar, huruf awal kata dasar. Untuk peng akan bertemu dengan semua huruf awal kata dasar kecuali G, KH dan K. Kita tengok contoh. Untuk imbuhan awalan meng, apabila bertemu dengan huruf A, iaitu seperti A, ambil, ambil. Okey, akan menjadi mengambil. Ekor, mengekori. Insaf, menginsafi. Olah, mengolah. Gali, menggali. Gairah, menggairahkan. Hantar, menghantar. Khusus, mengkhususkan. Kata, mengatakan. Seperti yang anda semua dapat lihat, dalam list ini huruf K perlu digugurkan. Jadi untuk kata akan menjadi mengatakan. Di dalam bahasa Melayu tidak ada perkataan mengkatakan, salah. Kita tengok pula untuk imbuhan awalan kata nama. Sebagai contoh, pengambil, pengekor, penginsaf, pengolah, penggali dan penghantar. Okey. Seterusnya, kita teruskan dengan imbuhan men dan mep dan pen. Untuk imbuhan men dan pen bertemu dengan huruf S, tetapi huruf S perlu digugurkan. Sebagai contoh, sapu menjadi menyapu, bukan mensapu, salah. Sama juga dengan pen. Apabila bertemu dengan perkataan yang ada huruf awal kata dasar huruf S, menjadi penyapu, bukan pensapu, salah. Yang terakhir, kita tengok imbuhan awalan kata nama dan kata kerja menge dan penge. Menge dan penge bertemu dengan kata dasar yang mempunyai satu suku kata. Sebagai contoh, bom, cat, lap.
menjadi mengebom, mengecat, mengelap. Sama juga dengan pengebom, pengecat dan pengelap. Jadi itu sahaja untuk nota imbuhan awalan 6 jari. Cikgu harap anak murid cikgu boleh dapat gambaran serba sedikit dan dapat faham serba sedikit berkenaan imbuhan awalan 6 jari. Itu sahaja. Terima kasih.